Hari ni saya nak share something, cara macam mana kita nak train staff. So, boleh tengok kat sini. Tutup muka dia. So, ramai yang tanya, Deep, macam mana kau train team baru? Okay, ni saya share, bila kita nak train team baru, kita akan lalui 3 fasa. Ada 3 level lah, 3 level of knowledge. Level pertama kita panggil sebagai product knowledge. So, semua orang kena belajar product knowledge. Tak kisahlah admin ke, HR ke, team sale ke, marketing ke, product knowledge ni semua orang kena tahu. Dan biasanya product knowledge ni katakan spend dalam sekitar 1 ke 3 hari lah, mengikut kompleksiti produk ataupun servis tersebut. Okay, ini adalah level yang pertama. Lepas kita dah settle ajar product knowledge, kita pergi pula pada level yang kedua. Level yang kedua kita panggil sebagai technical knowledge. Okay, technical knowledge ni macam kalau video editor, cara nak edit, cara nak closing, cara nak isi dalam accounting report ke apa semua, tak kisahlah. So benda ni pun biasanya ambil masa dalam sekitar 1 ke 3 hari, bergantung pada kompleksiti. Contoh macam team sale mungkin lama, boleh jadi seminggu, boleh jadi sebulan. So ini adalah step nombor 2.